Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita menyambut sebuah tetamu yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetamu yang agung yang bernama bulan Ramadan. يا رب قلبي بين يديك يا رب روحي لا سواك إن ضاق دربي فهدني يا رب أنت منتهاك. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita menyambut sebuah tetamu yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetamu yang agung yang bernama bulan Ramadan. Pada bulan ini datang, ianya membawa sejuta kerahmatan, jutaan keberkatan, jutaan kasih sayang daripada Allah SWT, jutaan keampunan untuk umat Islam kesemuanya, dan terdapat di dalamnya sesuatu yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada cahaya, daripada pahala ganjaran yang dikerjakan ibadah di dalamnya, dan di dalamnya juga adalah suatu yang disembunyikan malam Lailatul Qadar. Tapi ada beberapa adab batin yang perlu kita perhatikan dalam kita menerima tetamu yang mulia ini. Tuan-tuan yang mulia, kalau tetamu datang ke rumah kita sekalipun, bagaimana layanan kita kepada tetamu tersebut? Dalam Islam, menuntut kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada tetamu tersebut sehingga tetamu itu tidak berlalu begitu sahaja tanpa kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, apabila tetamu datang ke rumah kita dan apabila tetamu itu keluar daripada rumah kita, mereka bawa sekali dosa-dosa kita untuk digugurkan di luar kerana menyambut tetamu. Bayangkan, itu adalah tetamu yang datang ke rumah kita, bagaimana tetamu yang datang pada masa dan juga waktu kita yang bernama bulan Ramadan, tetamu yang mulia, maka ada adab-adab batin untuk kita menyambut dan kita mengagungkan bulan Ramadan ini. Dan sudah tentu bulan Ramadan adalah bulan yang merupakan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mentakzimkan, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu adalah tanda-tanda ketakwaan hatinya. Itu adalah suatu yang berasal daripada ketakwaan yang berada dalam lubuk jiwa seseorang. Semakin kita mengagungkan syiar Allah, semakin ia menyalakan takwa dalam kalbu kita lebih-lebih lagi. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana hikmah yang terbesar di sebalik puasa tersebut adalah untuk menyalakan cahaya takwa dalam jiwa kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga diwajibkan puasa ke atas mereka. La'allakum tattaqun. Dan kemudian Allah Ta'ala highlight apakah hikmah yang terbesar di sebalik kefarduan puasa tersebut, iaitu untuk menyalakan cahaya takwa dalam jiwa kita. Apa itu takwa? Takwa adalah suatu bentuk rasa takut dalam hati kita, suatu bentuk kewaspadaan dalam kita menyelusuri kehidupan kita langkah demi langkah dalam hayat kehidupan kita di alam dunia ini, bagaimana kita dapat mengelakkan diri kita daripada menanggung risiko terjerumus ke dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu bentuk kewaspadaan. Takwa adalah berasal daripada perkataan wiqayah. Itu satu bentuk penjagaan diri, suatu bentuk kewaspadaan agar kita tidak tergelincir ke dalam lembah kehinaan, lembah kebinasaan, lembah azab dan juga sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lembah kemurkaan ilahi. Menjauhkan diri daripada menanggung risiko daripada terjatuh daripada hal-hal yang kebinasaan tersebut. Lalu dengan takwa tadi, ianya menjadikan
suatu kekuatan dan juga semangat dalaman untuk sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memperbaiki ketakwaan, memperbaiki ketaatan kita dan juga menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah takwa. Dan takwa yang seperti itu yang kita ingin nyalakan kekuatan cahayanya dalam jiwa kita. Maka orang-orang yang mentakzimkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya menyalakan takwa lagi-lagi. Ianya berkaitan dengan Ramadan. Apabila kita mentakzimkan bulan Ramadan, maka itu adalah adab batin yang pertama, iaitu hati kita apabila datangnya bulan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh takzim, hati yang penuh menghormati bulan yang Allah Ta'ala datangkan sebagai tetamu kepada kita. Dan kita ingin menggunakan sebaiknya bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keampunan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerahmatan yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jaminan daripada pelepasan azab daripada api neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu tetamu ini berlalu pergi tanpa kita mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga daripada tetamu yang bernama bulan Ramadan ini. Pertama sekali, hati kita rasa takzim, hati kita merasakan keagungan, kerana Allah Ta'ala ingin mengenalkan kepada kita mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Maka bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dengan cara kita mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentakzimkan perkara yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara untuk kita takzimkan bulan Ramadan apabila hati kita merasakan keagungan bulan Ramadan, hati kita merasakan signifikan, kepentingan, keutamaan, fadilat bulan Ramadan tersebut, maka kita memperbanyakkan ibadah dalam bulan Ramadan. Sesuatu yang disarankan, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang digalakkan dalam bulan Ramadan, bagaimana yang kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk memperbanyakkan ibadah, bukan memperbanyakkan juadah, memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan takarub, memperbanyakkan kesalehan, memperbanyakkan ketaatan, memperbanyakkan baca Quran, berzikir, bersedekah, bertahajud, berqiyamul lail, witir, tarawih dan sebagainya, untuk hati tersebut dilatih dengan suatu didikan dalam madrasah tarbiyah Ramadaniyah. Maka yang pertama sekali takzim. Bila kita benar-benar takzim, maka kita ingin menggunakan masa bulan Ramadan tersebut dengan hal-hal yang dapat meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin menggunakan masa-masa di dalam bulan Ramadan dengan sia-sia sehingga ianya berlalu tanpa kita mengisi dengan pengisian yang bermakna untuk roh kita, sesuatu yang bermanfaat untuk roh kita, sesuatu yang bermanfaat untuk batin kita, sesuatu yang berfaedah untuk kerohanian kita, untuk kalbu kita, untuk dalaman kita. Kerana subhanallah, dalam setahun ada 12 bulan. Satu bulan yang Allah Ta'ala bagi untuk servis kita. Dia recharge iman kita. Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebagai satu madrasah untuk bentuk semula, untuk fix up apa-apa yang telah kita terluput sepanjang 11 bulan Ramadan. Kerana selepas berlalunya bulan Ramadan, ada 11 bulan lagi yang kita perlukan kekuatan yang kita jana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan iman, kekuatan hidayah, kekuatan takwa. Apabila datangnya bulan Ramadan, disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Allah SWT menghantar malaikat untuk menyeru dengan sebuah seruan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr adbir. Wahai orang-orang yang sukakan kebaikan, orang-orang yang sukakan kebajikan, maka terus mara, terus move forward di dalam lakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik, kesolehan, ketaatan dan pelbagai bentuk aneka pendekatan diri kepada Allah SWT. Aqbil, mara kepada Allah, maju kepada Allah, dapatkan kedekatan diri dengan Allah. Wa ya baghiya syarr adbir. Wahai orang-orang yang sentiasa terjerumus ke dalam kejahatan, orang-orang yang suka melakukan keburukan, orang-orang yang suka kepada dosa dan maksiat, adbir, hold on. Maksudnya tahan diri kamu. Adbir, mundur. Bagi laluan untuk bagi kehormatan dalam bulan Ramadan dengan kita perbanyakkan ibadah dan meninggalkan dosa dan maksiat. Seseorang yang menjaga adab di dalam bulan Ramadan, kita apabila Allah Ta'ala daftarkan nama kita sebagai yang tersenarai daripada kalangan orang-orang yang hidup dalam bulan Ramadan, maksudnya Allah yang enroll, daftarkan nama kita dalam bulan Ramadan, Allah yang nak tarbiyah kita.
Tetapi sejauh mana yang kita dapat manfaat daripada tarbiyah, madrasah tarbiyah Ramadaniyah ini adalah sejauh mana kita beradab dengan bulan Ramadan. Jadi adab yang pertama tadi saya sebut adalah ta'zim kepada bulan Ramadan, dan cara kita ta'zim adalah kita memperbanyakkan ibadah. Bukankah kalau ada persoalan datang, bukankah bulan-bulan yang lain pun kita kena banyak ibadah? Kenapa kita nak mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah? Di sinilah tuan-tuan dimulakan Allah hikmah di sebalik bulan Ramadan tersebut, keberkatan dan cahaya yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang tersirat di dalam bulan Ramadan, ia tidak ada pada 11 bulan yang lain. Orang-orang yang tak terbiasa dengan ibadah, jika mereka benar-benar bersungguh untuk menghidupkan ibadah sejauh mana yang mereka mampu dalam bulan Ramadan, tidak mustahil setelah berlalunya daripada bulan Ramadan, dia yang asalnya tidak konsisten dengan ibadah, kan dia sudah pun mula istiqamah untuk beribadah. Kalau sebelum ni dia tak jaga pun solat 5 waktu, tetapi berlalunya bulan Ramadan, apabila sepanjang bulan Ramadan ni dia betul-betul jaga 5 waktu, tak mustahil berlalunya bulan Ramadan dia dah mula dapat jaga 5 waktu tadi. Ada pun orang yang sudah memang beribadah, katanya bulan Ramadan tersebut dia recharge hidayah, dia recharge iman, dia recharge cahaya dalam kalbu kita. Orang yang dah memang beribadah, maka dia akan memperbanyakkan lagi ibadah dia. Maka tak mustahil berlalunya bulan Ramadan, dia satu bulan yang Allah Ta'ala tarbiyah kita. Tak mustahil berlalunya satu bulan Ramadan, sebelum ini dia dah memang beribadah, dia tambah lagi ibadah dia. Setelah dia habis keluar daripada bulan Ramadan, dia rasa seronok dengan ibadah. Dia rasa seronok dengan mendapatkan kedekatan diri pada Allah. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, di dalam bulan Ramadan, sujud demi sujud demi sujud, dianjurkan untuk memperbanyakkan sujud di dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi menyebutkan bahawa setiap sujud yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, yang dilakukan pada malam Ramadan, mendapat pahala 1,500 ganjaran, 1,500 hasanah. Hasanah adalah nama currency untuk akhirat. Kalau di dunia, kalau kita nak pergi ke sebuah negara, kita kena kenal pasti dahulu currency apa yang digunakan di sana. Kalau kita bawa currency lain, tak laku nanti di sana. Baik, setelah kita tutup mata daripada dunia ini tuan-tuan, currency yang laku setelah kita tutup mata, bila kita bertemu ke alam lain, namanya adalah hasanah. 1,500 hasanah untuk setiap sujud di dalam setiap bulan Ramadan. Ada lagi ganjaran untuk setiap sujud yang dilakukan pada bila-bila masa dalam bulan Ramadan, sama ada pada siang hari ataupun pada malam hari, yang dalam hadis menyebutkan bahawa setiap sujud Allah SWT menanamkan pokok untuk orang tersebut sebagai aset dan propertinya yang dipasakkan ke dalam syurga, yang kelak pasti Allah Ta'ala akan pertemukan antara tuan empunya pokok dengan pokok yang telah ditanam. Di mana ditanam? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditemukan di mana? Di dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perlukan keyakinan. Kalau kita takzim kepada bulan Ramadan, maka hati kita menyaksikan subhanallah betapa besarnya pahala dan ganjaran yang Allah ingin berikan. Dalam 4 mazhab, jumlah rakaat yang dianjurkan untuk kita solat sunat tarawih pada waktu malam selepas daripada solat isyak adalah 20 rakaat tarawih. Ini adalah semua mazhab, yang terbaik adalah 20 rakaat tarawih. Bayangkan jika seseorang dia sembahyang setiap malam 20 rakaat tarawih, dan setiap sujud Allah Ta'ala bagi 1,500 hasanah. Berapa banyak hasanah, berapa banyak currency yang dia bawa dalam bank akhirat dia menuju ke hari yang tidak ada penghabisan, hari yang tidak ada kesudahan, iaitu di pada mahsyar, di hari akhirat kelak. Bayangkan kalau di dunia ini ada raja yang begitu dermawan, dia menawarkan kepada rakyat jelatanya daripada kalangan orang Islam, siapa yang di dalam bulan Ramadan yang mana CCTV akan dipasang dan semua akan dapat detect siapa yang sembahyang, berapa kali sujud yang mereka lakukan di dalam masjid tersebut ataupun surau tersebut, diisytiharkan untuk setiap sujud akan diberikan RM1,500 terus cash in, deposit dalam akaun masing-masing.
Katakanlah ada CCTV yang berteknologi AI, katakan dapat detect siapa yang masuk dalam masjid, siapa yang melakukan sujud yang tertentu, berapa bilangannya. Dan bayangkan, agak-agak orang nak buat 20 rakaat ke orang nak buat 8 rakaat, ataupun nak buat lebih kurang daripada itu. Tuan-tuan yang mulia, pasti manusia, orang-orang Islam, mereka akan berebut-rebut penuh masjid, penuh surau untuk nak kejar 20 rakaat. Kenapa? Setiap sujud RM1,500. Kalau tempat lain, currency lain $1,500. Tuan-tuan yang mulia, dalam setiap rakaat ada 2 sujud. Dan sepanjang 20 rakaat ada 40 sujud. 1,500 kali 40, RM60,000. Kalau di tempat lain $60,000. Baik, di tempat saya dia panggil ringgit, mari kita sebut ringgit. 60, kalau 30 hari sepanjang setiap malam Ramadan sembahyang 20 rakaat, 60,000 kali 30 bermakna dia mendapat 1.8 juta ringgit, hampir 2 juta ringgit. Keluar habis bulan Ramadan jadi jutawan. Tapi kerana itu perkara yang gaib yang kita tak nampak, tetapi ada dalam bank akhirat kita. Tapi di sinilah ujian dan didikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka hati kita rasa ta'zim kepada bulan Ramadan, hati kita rasa syukur dengan datangnya bulan Ramadan, dan hati kita rasa gembira. Jangan ada resentment, jangan ada terasa benci dalam hati kita sebab datangnya bulan Ramadan. Ianya akan mencalar ketakwaan, ia akan mencalar hubungan kita kepada Allah. Kerana Allah yang datangkan tetamu yang agung bulan Ramadan, maka kita kena agungkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima seluruh daripada amal ibadah kita, takarub kita dalam bulan Ramadan, dan hati kita benar-benar berniat ikhlas mendirikan bangun malam kita kerana Allah dan berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana barang siapa yang melakukan bangun malam dan juga berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rasulullah SAW mengatakan, nescaya Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Semoga Ramadan kali ini membawa jutaan hikmah dan penuh pengertian makna kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. يا رب قلبي بين يديك، يا رب روحي لا سواك، إن ضاق دربي فهدني، يا رب أنت منتهاك.